Okey, perkara yang ketiga, bahawa kami telah menerima banyak persoalan tentang Perhimpunan Merah 916 atau September 16 yang diadakan pada Hari Malaysia. Dan saya ingin menyatakan di sini bahawa jelas bahawa parti-parti komponen DN terlibat, di mana mereka bukan sahaja tidak mahu harapkan, tapi menyatakan ahli-ahli boleh serta ini. Semua polis saya menyatakan ini adalah sesuatu yang haram, tetapi UMNO menyatakan ahli-ahli mereka boleh sertai. Macam itu, saya rasa bukan sahaja UMNO, tapi MCA dan gerakan mesti bertanggungjawab penuh ke atas apa yang berlaku pada hari itu. Dan sekali lagi, MCA main sandiwara, di luar menentang, tapi di dalam tidak berani meminta kabinet untuk menentang perhimpunan ini, kerana kabinet tidak membuat pengumuman demikian. Apa gunanya menentang di luar saja, di luar kabinet saja. Tidak ada masalah kalau ini adalah perhimpunan aman, tapi kita jelas, kita boleh lihat poster-poster yang ditampak, ia cenderung kepada keganasan dan juga ugutan. Nah, itulah sebabnya mana-mana yang nak cenderung kepada keganasan dan ugutan tidak harus dibenarkan. Bersih diadakan secara aman, kerana pada asalnya aman. Tidak ada sebarang benda ataupun sebarang unsur-unsur ugutan atau keganasan. Hanya nak bersih saja, hanya lawan rasuah saja, secara aman. Dan dia dijalankan secara aman. So, sekali lagi, UMNO, gerakan MCA dan Barisan Nasional kena bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa-apa yang akan berlaku pada Perhimpunan Merah 16 September, pada hari itu dan selepasnya. Itu mereka kena ingat, kerana sejarah akan lihat, sejarah sedang tunggu dan lihat. Okay, any questions? Oleh kerana ia cenderung kepada ugutan dan keganasan, maka ia ditentang oleh bukan sahaja parti DAP tapi juga oleh kerajaan negeri pula. Okey, terima kasih. Kalau tak ada soalan, thank you.